Assalamualaikum. Okey, kali ni kita unboxing apa ni? Payung camping cot, portable camping cot. Saya beli masa sale ni, beli 2 biji. So yang ni saya ambil saiz yang besar, large. Maknanya panjang dia dalam, kalau tidak silap saya, 210, lebar 75. Dia punya maksimum berat dalam 150 lah. So kita tengok, dia datang dengan beg ni. Dia bagi beg ni sekali, dia datang dengan beg. So kita macam mana kita boleh tunjuk, kita boleh pegang macam ni ataupun kita bawa macam ni. Ni dia punya beg dia macam boleh jadi beg galas lah. So dia, kita tengok ini apa yang datang dalam satu beg ni. Dia punya besi dia. Sini dia dah bersambung dengan tali dah, getah, jadi kita senang, dia tak terhilang lah. Ini kejap. So ini kaki dia. Kaki dia. Ini kaki. Dia cord ni dia kita boleh tinggi rendahkan lah. Itu kaki dia. Ini jaring untuk letak barang kat bawah katil tu, untuk simpan barang. Allah. Ini dia punya frame kaki. Ini extension dia tadi ni. Ini kaki dia. Ini dia punya kain lah. Kaki yang untuk size large ni, dia kaki dia ada 4. Kalau yang small, kalau tak silap saya, ada 3. Kalau yang large ni dia bagi 4. Kalau yang small dia bagi 3. Dia ada 4. Ini beg dia lah. Beg dia ni pun kita boleh gantung nanti bila kita dah siap pasang kemah, kita boleh gantung kat bawah tilam tu lah. So kita boleh letak barang ke apa, kita boleh letak dalam ni dan gantung bawah katil. Ini kain dia. Ini tilam dia. So material ini saya try cari dalam Shopee apa semua, saya tak jumpa dia punya material. Tapi kalau tak salah saya ni jenis ini Oxford, mungkin Oxford 600. So dia agak tebal. Kalau tidak saya Oxford 600. So dia memang salah dan agak tebal. So lepas ni kita akan tengok cara pasang tilam ni lah. Tu saya dah try satu, tapi dia agak ketat sikit sebab dia baru kan. Kalau yang dah lama-lama dia lembut sikit lah. Lepas ni kita try. Okay, kita try pasang. Kita pasang katil ni. Kita asingkan ke tepi dulu, ketepikan dulu. So ini dia punya frame, bed frame. Kalau kita tengok dia macam kemah jugalah, wheelie chair lah apa semua. Dia punya besi dia dalam ni dia ada getah. Jadi kita tak hilang lah kita punya besi, dia senang, dia dah bersambung macam ni. Ini dia punya frame ni panjang 210 cm. Tak tahu boleh masuk ke keluar. Okey. Ini dia punya tilam dia. Dia kalau kita tengok tepi-tepi ni ada semua tempat hook, tempat kita gantung lah. Kalau kita ada apa yang benda cangkuk tu boleh cangkuk kat sini lah, torchlight ke apa ke. Ini tempat ada beg kecil untuk letak handphone ke, dompet ke, kunci kereta, kita boleh taruh kat sini. Ini dia punya ni tempat simpan barang. Kita pasang. Dia masuk dari sini. Dia satu arah je lah masuk.
Oh. Ya Allah. Panjang. Mana saya kopi? Ya. Okey tak? Baik. Hmm. Dia tempat masuk dia punya ni cuma satu bahagian je. Kita ikut je. Dia cuma Tapi dekat ujung ni kita kena tarik sikit sebab dia mati kat sini, jadi dia akan duduk ke dia kat sini. Kalau boleh nampak ni, sini dia kain ni dia akan lock. So kita masuk dalam ni. Dia akan masuk sini lubang. Dalam ni dia ada macam apa, layer plastik kat belah dalam ni, ada macam layer plastik untuk apa, lindungi kain ni lah daripada koyak ke apa ke. Oh, dia kemah kecil lah panjang. Dia belah ujung tu dia mati. Dia dah tak ada lubang, dia mati. Dia semua makna belah sini saja. Okey. Kita tolak dia punya sini masuk dalam. Jadi dia lock. Dia tak boleh gerak. So dia dah siap dah. Panjang ni 210. Memang panjang. So sekarang ini kaki dia. Frame untuk kaki. Dia terbalik dia macam ni. Dia kena macam ni dia punya frame. Yang ni belah bawah. Lepas tu kalau kita ini untuk kita lock dia lah. Ini kena masuk sini dan ini masuk sini. Dia payah sikit. Kalau dia baru lagi payah, ketat sikit dia punya lock ni. Sekejap. Uish, ketat. Ini baru. Dia dah macam ni. Allah. Dia memang
Dia kena macam ni. Dan ni kita tekan ke bawah. Tak boleh nampak. Dia kalau baru memang payah sikit. Dia ketat sikit dia punya apa ni. Dia pastikan dia punya besi ni terbalik macam ni sebab tapak ni belah bawah. Ini. Oh. So kita buat satu-satu kita pasang. Kalau macam nak buka yang untuk dia punya lock ni, buka kita ni ada untuk unlock, kita tekan untuk buka dia punya ni. Tekan ni. Sekejap, alamak. Tekan untuk ni. Lock. Ni kita unlock. Tekan, tarik. Ini butang ni, tekan, tolak. So kita unlock dia lah. Dia paling senang macam ni, tegak. Yep. Tekan. Aduh. Dia mula-mula susah lah, tak pernah pasang. Kalau dah lama senang lah. Dia bila first time tu dia agak tekuk. Siap. Inilah bentuk dia kalau dah siap. Ini dia rendah. Kalau nak tinggi, tadi kita ada dia punya extension kaki tu. Kita masuk sini je lah. Ini extension dia. Ni barang, ni kita simpan dalam ni lah, barang-barang dia.
Kaki dia ada 16. Kaki extension ni ada 16 batang. Sebab setiap satu ni dia letak 2. So ni ada 16 batang. So kalau kata nak guna tinggi, kita pasangkan benda ni. Kalau tak nak tinggi, pakai yang ni lah. Sebab kat bawah ni pun dia dah ada dia punya ni. So untuk kita apa, dia dah ada tempat letak dia lah. Dia masuk je, besi ni dia masuk je, tak ada apa, sebab dia dah ada stopper ni. Macam stopper ni kita cocok je, lepas tu dia lock sendiri, dia susah nak ni. Siap ni. Ni jaring ni ada 3, dia bagi 3. So jaring ni kita kat sini kalau perasan tak nampak, ni ada hook tempat cangkuk. Kita cangkuk je lah ni, cangkuk je lah jaring ni. Kita cangkuk je jaring ni. Jaring ni dia bagi 3. Dia bagi 3 jaring. Lepas. Okey. Ni lagi satu jaring. Siap. Okey. Siap. Ini panjang. Kalau kita tengok kat sini, ni ada tempat cangkuk dah, extend. Dia ada kiri kanan ni ada. Sini ada. Ada 1 2 3 4. Sebelah sini tu 2 3 4 kita cangkuk. Ini untuk kita letak apa ni? Telefon ke, kunci ke, duit ke apa ke. Sebelah sini pun ada. Cuma belah satu dia kat sebelah sini, belah belakang ni, dekat sini dia ada satu ni macam tempat apa, tempat kita cangkuk. So bag ni kita dah habis guna, kita dah ni, kita cangkuk je kat sini. So jadilah Allah. Oh, pecut. So ni bag ni tergantung kat sini, boleh gantung. Ni pun boleh buat tempat barang, ni boleh tempat simpan barang, ni pun tempat simpan barang. So dia memang banyak lah. Dan ni memang panjang. Sebab saya ambil 210. Memang panjang betul. So memang selesa lah. Memang lebih, saya tinggi 165, ni 210, ada ekstra dalam
45 cm ada extra. Banyak lagi. So memang luas lah. Ok, material dia pun memang puas hati. Sini rasa tu je lah. Nanti kita tengok macam mana prestasi malam ni. Tidur kita rasa